Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa abang semua? Pak Lang harap hampa semua dalam keadaan sihat sejahtera, happy selalu. Alhamdulillah. Kita jumpa lagi dalam channel Tanah Sepalung. Hari ni Pak Lang nak cerita pasal kelulut di Pak Lang punya farm. Yang ni nama dia Trigona thoracea. Kelulut yang paling besar di antara keluarga-keluarga kelulut. Dan dia berkeupayaan untuk mencari madu sampai 2 km macam tu. Dan kelulut ni madu dia antara yang terbaik lah, tinggi dengan antioksidan, baik untuk mengatasi stres dalam badan, radang dalam badan, baik untuk tingkatkan sistem imun dan bagi tenaga yang banyak kepada pengamal dia. Dan banyak lagi lah kelebihan dia. Hampa google saja khasiat madu kelulut thoracea. Senang sama dah tekannya. InsyaAllah. Jom Pak Lang nak harvest sikit madu kelulut hari ni untuk kegunaan sekeluarga lah. Pak Lang ada jual sebelum ni dekat TikTok, dekat Shopee. Pak Lang cuba jual, tapi disebabkan madu asli ni adalah madu yang tak banyak lah. Biasa tak banyak. Pak Lang lah tak banyak. Dalam bulan lepas Pak Lang jual dalam 10 kilo lebih macam tu. Jadi log Pak Lang pun tak banyak. Jadi Pak Lang nak mula-mula ingat nak jual dekat online lah. Tapi untuk pasaran tempatan kawasan Pak Lang sendiri pun tak cukup stok. Bukan tak cukup stok tu ada balance sikit-sikit. Jadi Pak Lang tak buat online lah. Pak Lang cuma jual untuk sekitar kawasan Pak Lang, kawasan-kawasan rumah Pak Lang ni. Alhamdulillah ada sajalah pembeli dia tu. Macam hari tu Raya Haji, ramai lah anak-anak luar perantau yang balik ke Penang. Dan mereka pun banyak beli madu daripada Pak Lang. Jadi Pak Lang kehabisan stok madu adalah dekat jual-jual tu ada lagi. Tapi untuk Pak Lang nak guna sendiri dah habis. Jadi Pak Lang nak ambil sikit untuk kegunaan sendiri, InsyaAllah. Jom Pak Lang tunjuk, InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Tu nampak tu. Tu semua kantong madu. Dan ni telok dia. Yang tu bibrit, makanan untuk anak-anak kelulut. Sampai bawah ni ada dia punya madu lah. Okey. Tu telok dia. Pak Lang kena perhati juga, takut ada ratu tersangkut kat plastik ni. Bismillah. Ratu hang duduk kat mana? Jangan duduk dalam sini. Nampak macam tak ada. Dia ada dekat kawasan-kawasan telok ni lah. InsyaAllah. Jadi Pak Lang nak ambil sikit je, InsyaAllah. Kawasan sini lah kot. Yang lain Pak Lang akan tinggal kat depan balik, InsyaAllah. Bismillah. Jadi Pak Lang akan guna mesin lah, mesin sejuk madu. Bismillahirrahmanirrahim. Kan sejuk madu yang terkatup kantong dia, yang terbuka Pak Lang tak ambil. Sebab apa? Tanda madu tu belum cukup matang lagi. Pak Lang akan sejuk madu yang matang saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah,
Pak Lang rasa cukup dah. Pak Lang ambil untuk pakai sekeluarga je, bukan untuk jual yang ni. Pak Lang ambil dalam 40% daripada yang ada kat sini lah. Koloni ni koloni baru nak topping lah. Nak topping dalam 2 bulan lebih lah. Jadi Pak Lang ambil sikit. Pak Lang tunjuk, insyaAllah. Okey, ni keadaan Pak Lang ambil. Pak Lang ambil kawasan-kawasan sini dan Pak Lang tinggalkan kat depan banyak lagi. Nampak tu bawah ni pun ada lagi. Belah-belah ni pun ada. Tepi-tepi ni pun ada lagi Pak Lang tinggal. Pak Lang cuma ambil sikit kawasan sini saja. Jom kita tengok banyak mana yang Pak Lang dapat, insya-Allah. Okey, cek dulu. Masih minta maaf lah kalau ada terkasak ke apa, minta maaf. Kita jumpa lagi insya-Allah dalam sebulan lebih, 40 hari insya-Allah lah. Masa ni madu aku ambil sikit buat pakai. Masih semoga koloni kuat, menghasilkan madu yang banyak, ramai dapat manfaat daripada madu hangpa, insya-Allah. Amin. Ni plastik ni nanti aku tukar yang baru lah. Aku buat yang baru lah bagi elok sikit sampah. Okay, bismillah. Bismillah. Okey, masih lah. Ni koloni yang Pak Lang ambil tadi tu. Apa nampak? Tu dia. Pintu masuk dia. Macam bunga ros. Cuma color kuning. Tu pun hujung tu pun sama. Koloni Thoracica juga. Tu. Tu dia. Nampak. Sibuk bekerja. Yang ni Trigona Itama. Yang ni Trigona, nampak pintu masuk keluar dia tak sama. Tu. Nampak. Yang ni lah, jenis ni lah Pak Lang selalu ambil jual. Yang Pak Lang dah letak kat kedai-kedai apa, jenis ni lah. Pak Lang ada 8 lok macam ni. Tak banyak lah. Pak Lang belah sikit-sikit, insya-Allah. Alhamdulillah. Pak Lang cadang nak kembangkan bisnes kelulut ni. Pak Lang nak letak di kebun nanti. Pak Lang nak buat elok-elok dulu tempat dia, insya-Allah. Untuk tahun ni Pak Lang cadang untuk tambah 30 lok macam ni. Alhamdulillah, tadi Pak Lang baru sedut, insya-Allah. Jom kita tengok banyak mana yang Pak Lang dapat. Jom. Alhamdulillah. Jom kita tengok yang madu Pak Lang dapat tadi. Kita nak off dulu power dia. Banyak ni. Taklah banyak, tapi boleh lah. Kalau dekat sebulan Pak Lang nak pakai tu, insya-Allah ada. Tapi dah dulu. Madu kali ni kadang-kadang cair, kadang-kadang pekat. Ikut musim lah. Biasa kalau musim hujan, dia cair. Dan kalau musim panas, dia lebih pekat lah. Dan kalau nak pekatkan dia untuk dikomersialkan, dia ada alat dia, ada mesin dia. Mesin untuk kurangkan kandungan air dalam madu. Okay, insya-Allah. Bismillah. Jom. Ini antara botol yang biasa Pak Lang guna untuk komersial kat kedai lah.
Tapi yang ni untuk Pak Lang guna sendiri saja. Bismillah. Tengok banyak mana dapat. Tera tak Pak Lang sebotol ni. Pak Lang takkan tutup dia lagi pasal baru harvest tadi. Masuk terus tapis terus ni. Pak Lang biar dia gas dia hilang dulu. Kalau Pak Lang tutup, dia boleh bila buka, boom. Banyak kali lah kena. Jadi Pak Lang tutup macam ni saja. Sekadar tutup ya bagi nanti dia dah cool dah, Pak Lang akan tutup ni lah. Tapi kalau dia commercial kan, tak mau bagi dia tembak ataupun gas dia meletup, ada orang panggil apa, fermentasi dia tu, Pak Lang kena kurangkan kadar kandungan air dalam madu ni. Adalah kaedah mixing dia tu. Jadi bila dah kurang tu, biasa Pak Lang lupa 26% kot sampai jadi 18% macam mana, tak tahu lah. Macam tu lah kan. Bila dia dah kurang dah, baru bubuh tutup, kita hantar dekat orang, insyaAllah bila depa buka dia tak meletup lah. Tapi takat ni Pak Lang jual sekitar sini, Pak Lang tak pernah kurangkan ayak dia. Macam mana Allah Ta'ala bagi, macam tu lah Pak Lang jual. Pak Lang ambil, Pak Lang rehatkan dia, kemudian Pak Lang botolkan macam ni, bersihkan botolkan macam ni, Pak Lang terus jual saja. Jadi insyaAllah. Jadi kalau hampa yang tengok Pak Lang punya YouTube ni, kalau hampa nak rasa madu kelulut daripada Pak Lang punya farm, hampa boleh PM Pak Lang lah. Pak Lang akan post terus lah. Ada sikit-sikit tu ada. Sebab tu Pak Lang tak bubuh dalam kedai online, nanti tak cukup stok. Ada sikit-sikit tu ada, insyaAllah. Lagi satu, sebelum Pak Lang terlupa, kalau katalah hampa beli madu kelulut yang tidak melalui proses pengeringan ayak, biasa kalau hampa beli kat mana-mana pun orang tak kering lah ayak dia, melainkan mereka nak eksport. Jadi kalau tak mau bagi dia tembak tu, fermentasi dia tu, kalau dia keluar sampai jadi berbuih-buih tu, dapat ni terus buah dalam peti air. Jadi bila buah dalam peti air, dia semua jadi cool lah. Esok tu dia dah sejuk semua, buka insyaAllah. Walaupun dia macam ni, insyaAllah kalau hampa buah dalam freezer pun dia tak keras. Dia duduk macam ni, cuma dia lebih pekat lah sebab dia dalam peti air. Macam tu lah. Itulah antara kaedah nak simpan madu kelulut. Tapi Pak Lang selalu Pak Lang tak buh peti air, pasal Pak Lang guna sendiri ni. Pak Lang amal sebelum lepas bangun tidur dengan sebelum tidur, Pak Lang amal. Pak Lang bubuh ambil satu sudu ataupun setengah sudu lah, biasa Pak Lang ambil sikit setengah sudu, Pak Lang bubuh dalam air masak sikit, Pak Lang kacau-kacau, Pak Lang minum. Macam tu lah Pak Lang amal daripada dulu. Alhamdulillah. Pak Lang rasa sendirilah manfaat kebaikan yang Allah Ta'ala letakkan dalam madu ni. Okey. Jadi alhamdulillah, semoga kita jumpa lagi di episod yang lain insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.